Pagi ni saya duduk di wilayah 1 Perlis ni. Kita tengok projek nombor 1. Daripada 5 projek, daripada 5 juta yang diperuntukkan untuk wilayah 1, fasa 1 ataupun RP1 ni, ini projek yang pertama. Apa dia? Projek ni adalah melibatkan projek pengairan ARBD 7, blok pengairan 7. Bermula daripada awal tadi tu pintu CHO 7A sampai ke pintu CHO 7C 7.5 km. Nah, ia melibatkan sawah seluas 637 hektar. Ia akan melibatkan beberapa buah kampung. Kampung Sungai Bugis, Bahor Mali, Kampung Peladang, Bahor Masjid, Kampung Tok Kaya. Nak buat apa? Nak buang endapan. Pasal apa? Pasal endapan ni telah menyebabkan efisiensi ataupun ayak hak mengalir tu dah kurang. Takung ayak pun dah kurang. Jadi apabila dibuang endapan nanti, insya-Allah ia mampu balik menakung ataupun membawa air kapasiti 60Q yang sekarang ni sekitar 40Q. Jadi pada masa yang sama, di sebelah bendang ni nanti akan bermula dan telah bermula pun projek tersier. Satu blok di sini, blok besar, dan kalau tersier ni siap nanti, ditambah dengan endapan yang telah dibuang daripada parit blok 7 ni, maka pengairan di kawasan ni berada dalam keadaan perfect. Terima kasih KPKM, terima kasih Mak Dani.